Terima kasih, Marinette. Berseronoklah. Maaf lambat, Adrian. Kenapa Marinette pergi cepat sangat? Sebab dia tak ambil kelas lawan pedang. Suka tengok gambar tu? Apa? Siapa? Cat warna saya, awak suka? Macam boleh tengok melalui mata dia. Terus ke hati dia. Sangat cantik. Oh, maksud saya cat warna. Ia sangat cantik. Awak akan ajak Marinette keluar. Tapi kenapa? Sebab nampak sangat awak suka kat dia. Telefon dia. Mestilah tak. Dia tu cuma kawan. Awak tengok dia dengan cara saya harap awak tengok saya. Telefon dia. Tak, awak salah. Tak ada orang lagi buta dari mereka yang takut tengok bayang di cermin. Telefon dia. Tapi ajak dia keluar macam mana? Dan nak cakap apa? Kalau perasaan awak betul-betul jelas, awak tak ada alasan untuk teragak-agak. Hai semua. Saya buat pelekat kukiran. Saya buat satu dengan logo label rekod padanya dan satu tanpanya. Awak hebat, Marinette. Terima kasih. Kami tak patut guna logo mereka sekarang. Syarikat tu masih belum hantar kontrak lagi. Ya, mungkin takkan. Janganlah cakap macam tu, Julika. Penerbit tepati janji. Ya, itu yang Bob Roth cakap. Adrian? Adrian. Awak tengoklah tu. Adrian telefon saya. Jadi saya akan jawab macam biasa sekarang. Hola, ¿cómo estás, amigo? Bagus. Saya rasalah. Awak tahu, Marinette, banyak yang berlaku beberapa bulan ni. Saya rasa macam ada yang berubah tentang perasaan saya pada awak. Tapi saya keliru. Boleh kita jumpa dan bercakap tak? Perasaan awak dah berubah dan awak nak jumpa saya? Sebenarnya saya sibuk sekarang dan... saya boleh luangkan masa. Kita nak jumpa kat mana? Okey, kita jumpa dekat Museum Gravin. Museum Gravin? Okey, bagus. Sangat bagus. Ya, Museum Gravin. Okey, jumpa awak nanti. Marinette dan Adrian akan pergi temu janji. Yay. Kita kena raikannya. Awak semua pergilah dulu. Museum Gravin? Ya, kenapa? Saya buat salah ke? Untuk temu janji romantik? Awak cakap perasaan saya tak jelas. Betul cakap awak tu. Ada benda yang berubah tapi saya tak tahu apa. Perasaan yang saya rasa ni terjadi bila kami berdua pergi ke Museum Gravin. Kenapalah kita berdua tak dibentuk bersama dalam pelekat takdir? Marma ke marma, bibir lilin dan bibir lilin terjalin untuk selamanya. Tempat tu sesuai untuk berjumpa.